Okey, jom masuk ke dalam. Kita tengok. Okey, ini tempat ke masuk kitchen. Ini tempat makan. Kita punya planning sini mau taruh full table. Nanti you orang komen lah mau taruh ke tanah, you orang kasih tahu baru saya taruh ke tidak. Saya akan keputusan. Okey, ini tempat makan. Ini pun kita buat dengan kayu. Ini kayu merbau. Kita buat satu konsep. Yang ini kitchen. Tapi kitchen simple lah. Dapur semua ada. You orang stay boleh enjoy lah. Okey, ini hall. Lain kali kita pasangkan sound system. Nanti dia orang angkat homestay. Sini boleh enjoy. Jom masuk tengok bilik. Itu baru tengah adjust. Belum kasih siap. Ini style ini bilik. Kita punya konsep kabinet semua open sebab ini homestay. Baru nampak bersih. Jom kita naik atas. Okey, jom. Ini ada 5 bilik. Lebih kurang 25 orang boleh tidur. 6 queen, 3 single. 6 queen, 3 single. Jadi 15 orang boleh tidur. Sorry, silap cakap. 15 orang.